Corong lebah kelulup semakin mengecil itu menunjukkan sarang kelulup kita semakin melemah lah sahabat. So macam mana kita nak atasi masalah sarang lebah kelulup kita melemah ni? Sahabat kena pastikan kawasan peternakan sahabat tu mempunyai sumber yang cukup dan tiada musuh-musuh kelulup yang menyebabkan lebah pekerja itu mati. Okey sahabat, antara langkah yang perlu kita lakukan apabila sarang kelulup kita ni semakin melemah, sahabat kena buka dan buat pemeriksaan di dalam sarang lebah kelulup sahabat dan pastikan di dalam sarang itu masih mempunyai ratu yang masih aktif. Jika ratunya masih ada, sahabat buat penambahan telur lebah pekerja yang telah mati lah sahabat. Maksudnya yang dah tua lah. Dalam seminggu 2 lagi dia akan menetah. Jika sebaliknya sahabat, di dalam sarang koloni lebah sahabat tu ratunya telah tak ada. Sahabat pastikan di dalam sarang tu masih mempunyai telur ratu. Sahabat ambil sarang tu letak dekat koloni aktif, swab lokasi. Lepas tu sahabat buat penambahan telur lebah pekerja. Tengok dalam jangka masa 2 minggu atau 3 minggu ada perkembangan ke tidak. Jika tiada perkembangan, terus ulang langkah yang sama. Maksud telur lebah pekerja dan telur ratu untuk menghasilkan ratu yang baru jika lebah pekerja yang sedia ada tu masih banyak dan aktif. Okey sahabat, kita jumpa di video yang akan datang pula sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye.